Ramai orang dia takut buat perubahan sebab kata-kata orang. Ni social anxiety ni, dia takut dengan expectation orang. Ni tuan-tuan, kalau kita sakit, orang tak peduli pun pasal kita. Ada orang, dia takut pada, kalau dalam term psikologi panggil fear of regret. Dia takut nak buat pilihan sebab dia takut pilihan itu akan menyebabkan dia menyesal di kemudian hari. Contoh, ada orang kan, nak kahwin ke tak dengan dia ni? Jadi ke tak? Tapi disebabkan dia fear of regret. Sebab dia pernah buat keputusan bodoh dulu dan dia takut dia buat keputusan bodoh yang sekali lagi, maka disebabkan itu dia tidak buat keputusan dan terus hidup dalam overthinking. Yang kedua, fear of change. Dia takut untuk buat perubahan dalam hidup dia. Sebab dia takut keluar pada zon selesa dia. Dia tak tahu sebenarnya zon selesa tu akan membunuh diri dia. So ada orang dia memang tak nak, dia takut buat perubahan. Kadang-kadang tuan-tuan, perubahan kecil je. Dan samalah juga kadang-kadang kan, aku rasa bila aku check BMI tadi, aku check aku punya kesihatan tadi, jahanam aku punya BMI ni. Dia kata aku dah kena start pergi gym dah ni. So dia pun lepas balik daripada habis tenofit, ni atas jap lah pergi gym. Tapi dia takut buat perubahan sebab nanti kawan-kawan dia cakap, kita jaga pemakanan je, tak payah pergi gym. Okey, tak pergi lah. Tapi dah buat membership 6 bulan dah. Jadi tuan-tuan, ramai orang dia takut buat perubahan sebab kata-kata orang. Ni social anxiety ni, dia takut dengan expectation orang. Ni tuan-tuan, kalau kita sakit, orang tak peduli pun pasal kita.